Okay, so today kita akan borak tentang filem A Working Man. So, Working Man ni adalah cerita yang dilakonkan oleh Jason Statham and then ditulis oleh Sylvester Stallone. Expectation aku sebelum aku tengok filem ni, dia tak adalah tinggi sangat tapi ya, quite higher jugalah. Sebab aku memang minat Sylvester Stallone kan. Dia yang tulis cerita ni so nampak macam quite interesting. Aku pergi tengok and then cerita ni nanti aku akan borak pada review nanti. So cerita ni is about what kan? So filem ni menceritakan tentang Lee Von ni yang dilakonkan oleh Jason Statham. Dia adalah ex Special Force tau. So dia dah retired, dia dah tak nak join Special Force tu. Dia telah bekerja lah pada satu company construction ni. And then nama family construction ni adalah Garcia Family kot tak silap aku. And then one day tu family Garcia ni ada seorang anak yang dia nak macam celebrate after semester dia habis. So anak dia ni perempuan, so perempuan ni pergilah party pada on that night. So after that, anak perempuan dia ni dia colik. So dekat sini, Garcia Family ni minta tolong Lee Von ni untuk cari balik anak perempuan dia. Lee Von ni pun decide lah ingin menolong and then dia cubalah sedaya upaya dia untuk selamatkan perempuan tu balik kepada family dia. So dekat situ terjumpalah all the mafia, everything semua. So this whole story is about that. Itu saja untuk dia punya synopsis. So let's go lah, kita borak pada dia punya benda yang aku minat and benda yang aku tak minat untuk this film. And then let's go, kita pergi pada dia punya review. Welcome back to Analysis on Channel. So today kita akan borak tentang filem A Working Man. So A Working Man ni adalah filem yang didirect oleh David Ayer. Macam tu ke sebut dia, aku pun tak pasti, so lantak dia lah. And then this film, kalau korang memang minat filem Taken, Equalizer and John Wick, yes, these three film ada dalam satu filem A Working Man ni. So nanti aku akan borak. And then before aku start juga, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantuan korang and then subscribe korang memang bantu aku sangat untuk aku maintainkan channel aku ni. So kita teruslah pergi pada dia punya review. So benda first yang kita akan borak dalam filem ni adalah benda yang aku minat dalam filem ni. So agak kecewa sebab ada satu saja benda yang aku minat dalam filem ni. Apa yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya gore scene and then dia punya action lah. Tapi itu hanya ada pada third act and then sedikit saja. Sebab a few minutes je benda tu tau. Kenapa aku just cakap itu saja benda yang aku minat? Sebab nanti aku akan borak pada benda yang aku tak minat nanti. So this film menunjukkan scene tu memang dengan cantik and then nampak gory. So bila dia tikam ke tekak semua kan, memang nampak cantik gila. So far itu je lah benda yang aku minat dalam filem ni. Bukan aku tak kata lakonan semua out ke apa. Macam biasa kalau korang tengok Megalodon, kau tengok Hobbs and Shaw, Jason Statham is being Jason Statham. So dia tak ada apa yang special dengan dia punya lakonan. Sebab dia being the same person. So, bagi aku dia tak adalah lakonan dia teruk ke apa, cuma dia being himself lah. So aku tak boleh letak benda tu dalam aku punya like sebab it's the same person je. Tak ada beza pun cerita ni, cerita Beekeeper ke, Hobbs and Shaw ke, dia just orang yang sama. Dia tak nampak beza pun. Kita teruslah pergi pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. Ada a few things juga yang aku tak minat dalam filem ni. Yang first thing first is dia punya pace. Pace untuk filem ni memang slow gila. Korang kena betul-betul sabar sebab filem ni punya runtime almost 2 hours is 1 hour 56 minute. So agak lama untuk filem A Working Man ni punya jalan cerita. Sebab cerita dia simple je sebenarnya. Tapi it's complicated bila tengok filem ni. So bagi aku nak terang kat sini, dia punya pace tu memang slow gila, membuatkan kau rasa bosan. Sebab terlalu panjang sangat untuk kau ceritakan and then untuk dapatkan si perempuan tu. So aku agak kurang berminat untuk dia punya pace. Memang slow, aku rasa mengantuk. And then aku tengok dah lewat kan pukul 11.30 malam. So kau rasa aku macam mana dah wayang tu kan. Itu nombor satu yang aku tak minat. Nombor dua yang aku tak minat about this film adalah dia punya plot. Storyline dalam filem ni aku rasa macam weh apa benda ni kan. Sebab dia terlalu banyak benda dia nak masuk dalam filem ni. Sebab macam first tadi aku cakap kan, kau nak dia ada vibe-vibe Taken, dia ada vibe-vibe Equalizer, dia ada vibe John Wick. So Taken dan Equalizer ni dia nak selamatkan orang lah, which is Lee Von nak selamatkan si Jenny ni. So itu satu. So yang aku kata John Wick tu, dia punya fighting sequence tu dia nak tiru macam John Wick. Tapi tak sampai lah benda tu.
So bukan aku tak cakap, nanti aku akan elaborate lagi lah. Untuk plot cerita dia ni, terlalu banyak sangat yang kau nak tunjuk dalam filem ni. Like, dia ada mafia, Russian mafia, and then dia ada bab dadah, and then dia nak sangkut paut bab macam colek perempuan, colek budak-budak ni. So terlalu banyak sangat benda, 3 benda ni kau nak masuk dalam 1 jam 56 minit ni is quite packed. So kau rasa macam banyak sangat benda kau nak sembang kan. Sebab cerita ni senang je, sebab Gracia punya anak Jenny kena colek, kau boleh je nak connectkan dengan Russian punya gangster tu je. Tapi tak perlulah kau nak dadah, and then perempuan, lepas tu clubbing. So aku dah macam, apa benda kau nak cerita sebenarnya, sebab banyak sangat tau. So buatkan kau rasa semak nak tengok. So itu nombor 2 yang aku tak minat about this film. Nombor 3 yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya action. Kenapa action? Sebab camera work dia aku agak stress bila fighting sequence berjalan, kamera dia terlalu close up. So close up dah satu hal lah. Kalau close up, dia tengah action, kau rasa nampak tak pukulan, dia tembak-menembak, semua tikam-nikam. So takkan nampak betul tak? Dia kacau kau punya penglihatan. And then, dia punya lighting is quite gelap, membuatkan kau dah lah kamera dekat. And then, tengah action. Lepas tu, gelap. Kau nak nampak apa? So bagi aku, untuk camera work and then lighting untuk action sequence semua hauk gila. Ada a few scene je yang kau akan nampak clear. Yang selebihnya memang tak nampak clear langsung. So aku agak struggle untuk tengok action tu sebab fokus aku datang is for action kan. Sebab Jason Statham kot. So kau nak tengok apa lagi kalau bukan dia punya fighting sequence. Bagi aku dia punya action, dia punya camera work, lighting semua out, aku kurang berminat. Dan ada satu starting scene kot. Ada pada first act, dia pakai drone kot tak silap aku. And then bila drone tu bergerak, ada nampak shaky tau. So bila shaky tu dalam 2 second. Lepas tu baru dia smooth balik. Macam aku duduk fikir, macam mana kau nak editing? Sebab shaky tu nampak jelas tau. So aku macam, editing macam mana kan? Sebab bila kamera tu bergegar, lepas tu baru smooth tau. So aku macam mana kau editing lah, tak tengok ke kan? So bagi aku, itu in term of camera work jugalah kan. And then itu nombor 3. And the last one, nombor 4 yang aku tak suka dalam filem ni, it's terlalu banyak karakter dalam filem ni. And then kau nak masuk sini, kau nak masuk situ. Sebab dia ada Russian punya gangster ni, okay je kalau kau nak masuk kan. Tapi kau nak masukkan macam round table punya perbincangan semua. So dekat situ dah ramai dah, all the ketua-ketua gangster kan. So sekarang ni kau nak cerita pasal apa? Lepas tu dekat club ada pula dia punya kepala. Kau nak gabung lagi kelab kepala ni dengan Rusia punya gangster ni. So dekat situ pun dah berapa banyak dah. Ada budak-budak motor lagi. So bagi aku karakter dia terlalu banyak. And then ada satu karakter yang aku geram juga, lakonan David Harbour. So dia like a person yang macam buta tau dalam filem ni. Aku rasa peranan dia tak ada function pun dalam filem ni. So dia just bagi semangat. Sebab David Harbour ni as a friend untuk Jason Statham dalam filem ni. So just bagi semangat untuk Jason ni ambil tugas tu kan, untuk selamatkan Jenny ni. Itu je. Lepas tu sebelum Jason Statham pergi perang, dia jumpa dulu David Harbour ni, minta nasihat semua. Lepas dah settle perang, dia balik bagi tahu David Harbour ni dah settle. Itu je. So kau bayar David Harbour ni untuk apa? So dia tak ada peranan yang penting pun dalam filem ni. Kalau kau buang karakter dia, cerita jalan macam biasa je. This film agak stressful bila aku tengok. Almost 2 hours aku rasa macam buang masa lah dekat situ. And then kita terus lah pergi kan pada dia punya rating. So kau rasa dengan 1 je like yang aku bagi and then 4 hate yang aku bagi untuk filem ni, kau expect berapa aku bagi? So untuk A Working Man, lakonan Jason Statham, aku bagi sebanyak 5/10 untuk A Working Man. So filem ni dia tak adalah dikategorikan sampah. Dia boleh tengok, tapi kau jangan expect untuk aku tengok lagi sekali. Touch and Go movie, just a popcorn movie yang kau boleh tengok and blah. Kalau nak tengok pun tengok air rambuan, so tiket murah sedikit. Itu saja yang aku boleh ceritakan about this film. Yang siapa yang dah tengok boleh komen kat bawah, aku nak tahu juga apa perasaan korang tengok filem ni. And then don't forget to like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you.